Jauh, weh, Mau padu nih. Hari ini saya nak share resepi mi Bandung. Mi Bandung ala kedai tom yum ala muar. Okey. Bahan dia pertama sekali kita tengok mi kuning yang kita dah celur. Dia udang sotong, ada daging sikit. Tomato, carrot, kemudian bawang putih. Okey, yang paling penting sekali dekat sini. Kacang tanah dan udang kering yang kita dah sangai. Kemudian kita kita blend halus macam ni. Nampak. Sekarang jom kita masak. Ini minyak ni untuk menumis. Okey. Bawang putih ni kita kata dulu kita bawang oleh lah. Cili kisar yang kita dah blend dengan bawang dengan udang kering, kita blend dulu. Kita masak dulu. Kita tumis bahan dulu. Kita tumis ni dulu. 2. Ini dia. Kita letak 2 sendok air ni, lebih sikit. Udang sotong daging. Ni. 1, 2, 3. 3 sudu gula. 1 sudu garam, separuh sudu aji, kemudian sos cili 3 sudu. Okey, kita masuk dalam. Kemudian kita tunggu sekejap. Kita masukkan sayur yang keras dulu. Carrot. Itu baru kita masukkan telur sebiji. Ya, telur. Cili merah sikit biar nampak dia padu-padu sikit, merah-merah. Kalau ni mi Bandung biasa, mi Bandung muar dia tak pakai tepung jagung. Untuk masak telur tu nanti kita tunjuk dia. Dia akan menjadi macam ni, dia akan jadi pekat-pekat, tengok. Kemudian kita masukkan sawi, tomato. Macam sawi tak boleh masak sangat. Tak boleh dah. Ambil telur dulu sebelum kita nak hidang tu, kena celur dulu. Bawang goreng. Kalau lagi yang jauh. Guys, selamat mencuba. Macam biasa, korang follow, like, komen.